Assalamualaikum. Apa khabar ibu semua di rumah? Puan-puan, apa khabar? Buat apa tu? Mesti tengah sibuk tu kan? Esok kita dah sambut Raya Aidiladha. Betul tak? Mesti para-para ibu di rumah sedang sibuk kemas rumah. Mungkin sediakan bahan untuk masak. Mungkin juga ada yang balik kampung. Pejam bercelik tak terasa kan? Dah besok Raya Haji. Raya kat mana tahun ni puan-puan semua? Mana yang balik kampung tu, rancanglah perjalanan yang bijak. Hati-hati drive para suami. Sabar. Biar lambat sampai tak apa. Janji selamat. Saya ni sambil rebus ketupat, saya siapkan dulu kerja melipat pakaian. Nanti tak lagi dah lepas masak ketupat baru kita mula masak rendang. Saya raya kat Melaka ni lah macam biasa. Mana lagi nak pergi? Saya bapak mertua, mak mertua dah tak ada. Raya kat rumah ni je. Tak mana-mana. Selalunya kalau Raya Haji macam ni, sebelah pantai timur sana meriah. Betul tak? Lebih meriah pada Raya Aidilfitri. Saya semalam bahan-bahan untuk masak macam bawang, bawang merah, bawang putih, halia, semua saya dah kupas, dah standby. Senang. Cuma kering. Senang kalau macam tu. Ini kalau semua kita buat last minute, penat. Masak dah lah seorang-seorang. Tak ada geng. Ibu-ibu semua selalunya Raya Haji ni masak apa? Kalau saya minum sama je macam masak Raya Aidilfitri. Malas saya nak receh-receh ni. Cuma tahun ni bezanya saya tak masak nasi impit. Masak ketupat je. Teringin dah pula. Cuma itulah azab lah menunggu kalau masak ketupat kan. 4 jam kamu masak. Terus sambil-sambil saya buat kerja lain. Terisi juga masa. Kerja pun siap. Betul tak?
kadang-kadang hari raya macam ni taklah semuanya orang tu masak ketupat, nasi impit, serunding, rendang kan. Ada yang masak hari, mi rebus, nasi dagang, apa lagi, macam-macam lah, nasi daging, ubah-ubah menu. Kadang-kadang best juga macam tu. Cuma tu lah, nanti kalau tak masak apa, nasi impit ke ketupat, rendang, rasa macam tak raya pula. Sebab anak-anak pun dah biasa dari kecil, bila raya je mak dia masak benda tu. Jadi diorang tahu bila raya je ada ketupat, nasi impit, serunding, rendang daging, gulai ayam, kuah kacang. Itulah tahunya. Kadang elok je kalau kita rasa macam malas lah kita nak masak rendang, nak masak mi kari lah, mi kari ayam, mi kari daging, nak masak mi rebus lah, mi Jawa lah, masak je, tak kisah. Janji perut kenyang, betul tak? Janji dia nak didangkan, habis cerita. Tak payah pilih-pilih. Mana-mana yang tak dapat balik kampung tu, InsyaAllah tahun depan ada rezeki, mana tahu dapat cuti panjang, boleh balik kampung. Sebab kalau raya haji ni selalunya dia cuti dia tak panjang macam anak-anak saya. Cutinya 2 hari je. Mujur tak ada kampung, duduk Melaka ni je. Tak kisah. Tapi kalau macam Raya Aidilfitri tu adalah kadang 4 hari, 5 hari. Tapi kalau macam ni, Raya Haji ni paling pun 2 hari dah kerja. Betul tak? So, kadang-kadang orang kalau dia jauh sangat duduknya, malas dia nak balik kampung kalau cuti 2 hari, menak-menakkan badan. Tapi kalau mana yang rajin tu, balik juga. Ni lepas ni sekarang, penat-penat masak sekarang. Malam KO. Kan letih. Okey lah, korang. Saya cuma nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semuanya. Selamat bercuti. Saya pun banyak kerja lagi nak buat. Okay, korang bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Enjoy lah cuti dengan family. Okay? Bye.